Tasik Shah Alam, wajib singgah kalau datang dekat Shah Alam ni. Nampak tu ada orang dating, ada orang jogging, ada family makan-makan. Kat sini mana ada makan-makan? Taman Tasik Shah Alam ni terletak dekat dengan Seksyen 2. Dekat sana yang ada tempat makan. Dekat mana? Seksyen 2. Mai ikut saya. Nothing to prove. Won't fall in line for anyone. Dari Tasik, jalan punya jalan, dah pun sampai dekat Seksyen 2 Shah Alam. Setahu saya, dekat sini ada satu food court. Tapi tu zaman saya study dululah, 10 tahun lepas. Nak tahu ada lagi ke tak? Jom kita pergi tengok. Dalam tu je. Dalam tu je. Masih lagi sama seperti dulu bangunan kat sini. Inilah food court yang saya cakap tadi tu. Dekat sini, ABC dia memang terbaik. Tapi selain ABC, ada ke makanan lain yang menarik? Sama ke macam dulu? Jom kita tengok. Begini orang ramai. Tapi makanan masih sama macam dulu ke? Mari kita tengok. Banyaknya lauk. Kat sini, nasi balauk memang banyak kedai lah. Ada juga nasi yang goreng-goreng ke, siapa nak makan masak-masakan panas. Ada juga. Ikut cita rasa. Ni baru satu kedai dah lauk banyak macam ni. Jom kita tengok belah sana. Apa pula ada yang ada? Lagi banyak. Dekat sini memang kawasan ataupun pot student makan lah. Kalau kita tengok time makan tengah hari, begini orang memang ramai. Nak cakap dengan makcik tu, tapi makcik tu nak makan, tak apalah, hantar ke dia. Bang, selalu makan kat sini bang? Selalu lah. Kalau makan tengah hari selalu bajet berapa? RM5 apa? RM5 sekali air. RM5 sekali air? Wah, memang kena dengan bajet. Kalau nak makan murah, datang kat tempat macam ni, kat tempat dekat dengan student. Wow. Usha punya Usha, makanan masih sama lagi macam dulu juga. Siapa yang duduk sekitar Seksyen 2 ni, bolehlah datang makan kat sini sebab apa? Murah. Orang Ulu apa boleh juga kalau nak try. Tapi, ni bukan tempat makan tengah hari saya. Saya nak bawa pergi tempat makan yang paling baik dekat Shah Alam. Kat mana? Marilah ikut saya. Kita dah pun sampai tempat untuk makan tengah hari. Sebab apa nampak besar ni? Dekat mana? Tam Nasi Ayam dekat Seksyen 23 Shah Alam. Sebelum nak duduk makan, saya nak usah dulu. Apa brother-brother yang kat tepi ni jual? Nampak macam menarik. Mari ikut saya. Jom kita tengok brother tadi jual apa. Daripada belakang duk usah-usah je kan? Ni daripada depan kita usah. Ethnic Middle Eastern Cuisine. Apa tahu? Ni apa tahu maksud dia? Makanan daripada Timur Tengah. Ni baru betul makan tengah hari. Pisang cheese Jakarta. Uncle suka makan pisang. Hari-hari Uncle makan pisang. Uncle merantau ke Jakarta selama 10 tahun untuk mendalami makanan favourite Uncle ni. Akhirnya Uncle bercipta resipi pisang Uncle sendiri. Wah, kalau episod lepas kita ada makan mie rebus juga. Kat sini pun ada mie rebus juga. Ya Allah, kat tempat lain tak dapat harga macam ni. RM3.90 sahaja. Apa ni? Fazli mie rebus JDT. Jor. Asyik duk tengok je kan. Perut pun rasa lapar. Mendidih-didih kat dalam macam ada berapi. Jom kita duduk. Order lagi baik. Macam-macam jenis ada jual kat kedai Tam Nasi Ayam ni. Kalau tengok perut memang lapar lah kan. Dah lah lapar tu kena order lah. Bang, order bang. Dari jauh abang tuang kat tangan macam tak hambas tu. Bang. Baiknya. Okey, saya nak order nasi ayam golek satu. Nasi ayam golek satu. Dengan teh o ais. Teh o ais. Itu je. Kalau kita tengok suasana kat sini, kedai makan dia besar. Angin masuk, keluar senang. Kalau kedai makan yang tersempit-sempit tu, sesak, orang nak datang sikit. Macam kat sini terang menerang. Meja pun banyak, tak sesak. Parking pun senang. Mana ni? Abdullah lambat lapar Ya Abdullah. Ayam golek. Masih
Teh ais. Tu dia nasi ayam dah sampai dah. Teh ais pun dah sampai dah. Nasi ayam wajib kena ada ayam. Kalau ada ikan tu, nama dia nasi ikan. Ni ayam golek lah. Dia letak dalam apa? Tempat penggolek tu, dia golek lah kan. Okey, nasi dia. Wah, nampak tu, sebutir-sebutir. Memang nasi ayam sebutir-sebutir, dek. Sup pula. Wah, okey. Sebelum ni, saya tak pernah dengar lagi, tak pernah tengok lagi lah nasi ayam yang ada sambal belacan. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Tapi sebelum tu, nak rasa teh ais dulu. Oh. Sebenarnya, tokek kedai ni recommend saya. Suggest saya untuk makan nasi ayam golek ni. Memang digolek dengan baik. Isi ayam yang rasa manis, rasa berlemak tu, kena dengan sos yang pedas-pedas manis ni. Sedap. Sambal belacan. Sambal belacan ni, tak ada orang cecah ayam dengan sambal belacan. Ni dia. Timun dengan sambal belacan. Bau betul. Oh. Nampak je cair macam ni. Sambal belacan apa lah orang ingat ni kan. Tapi rasa dia memang padu. Kena dengan apa? Timun tak tadi tu. Memang pedas. Memang sedap. Lagi suap. Lagi ketangih. Ni yang dikatakan save the best for the last. Kepak ayam. Nampak rempah ratus je tu. Memang terbaik nasi ayam dia. Jom kita tanya bos dia. Kok dapat resepi. Boleh dah saya masak lepas ni. Alhamdulillah, tambah ais. Tambah ais. Selain daripada tu, boleh try kita punya pisang cheese Jakarta. Atas jenama pisang cheese Jakarta ni, ambil pisang cheese original dia tu, memang sedap. Tidak sama di tempat lain punya pisang goreng cheese. Selain daripada pisang goreng cheese ni, ada lagi satu naan cheese. Naan cheese ni pun memang digilai ramai di Tam Nasi Ayam ni. Kami memulakan operasi daripada pukul 11 pagi sampai pukul 12 malam setiap hari. Tak ada cuti. Kecuali cuti raya lah, kita akan cuti. Kepada para pengunjung yang belum pernah datang ke Tam Nasi Ayam, boleh Waze ataupun menggunakan Maps. Type saja Tam Nasi Ayam, dia akan bawa anda sampai ke depan pintu. Boleh kunjungi Facebook kami, Facebook Tam Nasi Ayam, Tam Nasi Ayam Pipiriajaya dan Tam Nasi Ayam Kulim. Dan Instagram kami, Tam Nasi Ayam juga. Dan nasi ayam yang anda patut cuba, bagi saya, nasi ayam golek. Ataupun nasi ayam bakar. Sama saja tu. Sebab kami punya signature adalah sambal belacan. Tak pernah. Ini pertama kali. Ini first time saya datang, tapi make sure nanti next time saya datang lagi. Hari ini nasi ayam goreng. Saya ada ini ayam golek. Sangat sedap. Boleh tahan lah. Berpatutan lah. Kita boleh makan lah. Macam puas hati tak? RM8.30 sahaja. Dapat ayam yang besar, nasi yang banyak, siap dengan teh ais sekali.
Nak puas hati, nak jimat, datang dekat sini. Tam Nasi Ayam, Seksyen 23 Shah Alam. Memang sangat-sangat puas hati. Next time kita datang lagi.